My Sukan Corner. Assalamualaikum, salam sejahtera. Episod terbaru Rakan Muda Presents My Sukan Corner bersama saya Atoy Tauhid dan seperti biasa bersama dengan tetamu undangan yang merupakan orang yang aktif dalam arena sukan. Tetapi beliau ini merupakan seorang yang sekarang ini semakin menjengah ke fasa sukan dan populariti. Kerana pada episod kali ini kita menjemput seorang bekas pemain dan kita nak fokus bercakap tentang personal coach dan beliau juga merupakan pengarah teknikal untuk akademi dan kalau kata saya sebut poin yang seterusnya pasti boleh jangka siapakah beliau. Beliau merupakan jurulatih utama untuk pasukan Karabat FC. Kita ucapkan selamat datang kepada Coach Epul. Coach, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat hari raya. Sihat, selamat hari raya. Saya boleh cakap selamat hari raya? Ke tak boleh dah? Dah biar raya, boleh kan? Okey. Okay. So coach, terima kasih kerana sudi datang hari ini. Terima kasih kerana menjemput. Saya sebenarnya selalu jumpa di Padang, coach. Tapi hari ini kita jemput istimewa untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner sebab kita nak fokus bercakap berkenaan dengan personal coaching. Dan sebelum kita pergi lebih dalam tentang itu, mungkin coach boleh kongsikan dulu serba sedikit siapakah Coach Epul sebenarnya? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya, nama sebenar saya Syaiful Bahri bin Ahmad atau dikenali sebagai Coach Epul lah. Okey. Coach Epul lah. Rupanya selama nama kita sama coach? Sama sebenarnya. Saiful Bahri. Alhamdulillah. Cuma bukan yang lagi satu tu lah. Janganlah. Kita teruskan. Okey. Cuma saya berkecimpung dalam bola sepak dalam 2014 bersama Perak. Selepas tu saya bermain dengan Liga Sosial macam Liga Selangor dan Liga KL dan aktif bermain bola lah. Sampai satu tahun 2017 ke 2018 saya diketengahkan dari dalam bidang jurulatih National Program NFDP, National Football Development Program. Yes, National Football Development Program NFDP 2018 sampai ke 2001, lebih kurang macam tu lah. Okay. Sebelum habisnya saya dengan program NHDP, saya mendapat idea yang saya rasa bernas lah untuk saya ketengahkan untuk personal coaching lah. Okay. So Alhamdulillah start daripada 2001 sampailah ke sekarang, personal coaching PCA 21 yang dikenali oleh semua orang lah di Lembah Kelang ni, Alhamdulillah. Dan sekarang saya menjadi technical director kepada Akademi Projek PCA 21. Okay. Serta kalau ada akademi-akademi lain yang perlukan bantuan untuk dari segi tactical or training pun dia akan memanggil saya lah untuk PCA 21. Dan yang terbaru ialah saya membuat klinik bola sepak lah. Okay. Mana-mana akademi yang perlukan klinik bola sepak, so saya ada bersama tim akan buat session plan lah untuk program klinik bola sepak untuk mana-mana akademi. Okey, sebagai pembukaan juga sedikit tentang Karabat FC. Bertindak selaku jurulatih, head coach jurulatih utama. Mungkin boleh kongsikan sikit direction ataupun arah Karabat FC ni untuk bertanding dalam Liga Sosial ataupun pertandingan yang jemputan saja atau macam mana? Okey, kita terus ke Karabat FC ya. Okey, terus. Okey, saya ceritakan pengalaman boleh? Okey. Karabat FC ni mula-mula dia ada buat selection. Okey. Saya nampak iklan iaitu kita punya owner lah, Shahnaz Ahmad yang tengah famous sekarang ni. Okay. So dia ada buat kata yang akan membuat selection. Saya ni mencuba nasib je. Okay. Pergi isi je form tu. Okay. So saya rasa zaman saya ni dah habis dah selection ni. Okay. Tapi saja nama naik dan saya pun pergilah selection tu dan saya terpilih. Dan terpilih bila saya bermain dengan Karabat FC, dia pun tengok saya punya leadership kat situ. So dia tengok dan saya boleh main dan dia cakap kat sini, dia bagi tahu saya, coach, saya offer coach sebagai head coach. Okay. Tapi coach dah tak boleh main lah. Okay. So dia nak jadi nampakkan profesional. Okay. So
saya fikir 2-3 kali sebab kita bila jiwa bola sepak ni kita mesti nak main bolanya. Tapi bila kita pun dah ke arah ke jurulatihan ni, so saya terimalah untuk menjadi head coach. So ada sign kontrak semua. Bila saya dah sign kontrak tu, dia dah cerita kat hala 7 lah Kerabat FC ni nak ke mana. Yang mula-mula kita akan ke Liga FS lah, Foundation. Mungkin ada salah silap ke apa benda dari pihak sana, kita tak dapat nak join disebabkan jemputan ke apa, saya tak pasti. Terus kepada in future tu dia ada, kita nak ke Liga A3. Sekarang ni team preparation untuk Liga A3 lah, yang di mana ada player-player ex player seperti Azidan, Koyum, Ridwan dan keeper Irfan yang pernah bermain Kelantan dulu. So alhamdulillah, macam semua tahulah yang Kerabat FC ni tengah naik lah. Tengah famous, orang tahu. Saya pun tak tahu famous disebabkan media ke marketing ke. Bagi saya, ya team dia management dah tengok team ni boleh pergi jauh. Mungkin hala 7 untuk Kerabat FC ni nak pergi jauh tu, insyaAllah. Sebab ada dia punya step by step lah. Sekarang kita pun ada jemputan ke Kelantan pada 16 bulan 5 ni untuk lawan dengan SX player Kelantan lah. So kita preparation untuk liga yang akan datang serta A3 ni lah yang kita utamakan sekarang. Okey, baik. Bermakna hala 7 jelas untuk Kerabat FC. Itu yang hala 7 yang serius. Tetapi coach juga membarisi satu lagi pasukan yang kita anggap sebagai pasukan fun-fun lah, iaitu Mak Jemaah FC. Gitu saja bagi tahu. Kita akan cakap lebih dalam berkenaan dengan personal coaching selepas ini. Terus bersama kami Rakan Muda Presents My Sukan Corner selepas ini. Kembali dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner, saya Atoy Tauhid bersama dengan Coach Epul, ataupun kita nak lagi sedap, Muhammad Syaiful Bahari dan juga Syaiful Bahari hari ini berdua. Okey, so bercakap tentang personal coaching ataupun kejurulatihan personal dari peringkat akar umbi dan turut melibatkan juga liga sosial. Ya, betul. So dua-dua. Okey, benda ni kita pernah borak dekat Padang, tapi benda tu tak record. Kali ni kita record dan bagi semua orang jelas apa beza sebenarnya di antara personal coaching yang Coach Epul usahakan dengan soccer academy ataupun akademi sukan lain-lain yang terdapat yang kita tahu. Okey. Beza dia tu. Okey, so saya akan bezakan antara personal coaching serta coaching kat akademi lah. So personal coaching ni mula-mula yang kita tahulah. Personal coaching ni memang kena ada untuk setiap player. Memang kena ada. Biarpun dia dah beringkat antarabangsa ke, peringkat negeri ke, personal coaching ni sangat penting untuk dia punya maintain dia punya individu lah. Maksud fitness, teknik dia. So kalau dia ada masa free, dia tak ada training, personal coaching ni lah yang dia kena pergi. So macam off season, team tak ada rehat, so nak kekalkan momentum, dia kena datang personal coaching ni lah. So dari segi akar umbi ni, grassroots ni lah, personal coaching ni sangat penting lah bagi saya. Sebab saya tengok, saya mengalami. Saya mengalami sendiri bila setiap individu yang datang training bersama tim pasukan kurang mendapat satu, orang kata, level training yang kualiti. So maksudnya dia pergi dan dia pergi balik. Dan bila kita tanya dia, ini training apa, belajar apa, bawa bola, main bola saja. Macam tak ada input yang berkesan, tak fokus. So dia hanya, kalau contoh 7 hari, dia pergi 3-4 hari, bagi saya dia nothing lah. Maksudnya dia tak ada yang fokus yang betul. So adanya personal coaching yang bila saya sendiri mengalami, saya tengok budak ni sangat bagus, sangat talent. Rugi kalau dia pergi ke training yang nothing, tak dapat apa-apa. Kita tak boleh nak salahkan coach yang kat sana ke atau pihak yang lain. Cuma personal coaching ni untuk dia punya kelebihan. Macam kita pergi sekolah, kita pergi hantar tuition. So personal coaching ni ibarat macam pergi tuition lah. So bila personal coaching ni ada, so player yang kita fokus ni individu lah. So kita boleh tengok dari segi teknik dia, macam mana dia dribble, macam mana dia bawa bola, macam mana dia kontrol bola, macam mana dia buat keputusan. So benda-benda ni yang sangat penting dalam bola sepak yang ada dekat personal coaching. So bila tertubuhnya personal coaching ni,
bagus untuk budak lah, untuk improvekan dia. Okay. So bila kita datang adanya personal coaching, bila kita individu yang sangat bagus, bila kita ke sebuah team, mungkin tak akan jadi masalah. Okay. Kerana dia dah ada talent. Faham. Cuma bila dia pergi, orang lain tak pergi, jadi struggle sikit lah. Okay. So benda tu lah yang saya nak cakap pasal personal coaching lah. So dari segi untuk yang orang yang dah main state ni, atau dia pun kalau off season pun dia perlukan untuk personal perbetulkan. Contoh dia tak bagus dari segi finishing, personal coaching akan nak training hari ni nak buat finishing lah coach. Okay, jom kita buat finishing. Kita hentam lah dia buat finishing. So bagi saya personal coaching ni sangat penting lah untuk setiap individu. Dari segi akademi, perbezaan dia pula akademi dan personal coaching ialah akademi coach seorang, training ramai. So dia tak dapat fokus. Tapi dia jalankan tugas sebagai coach lah untuk sesebuah team lah. So kita nak demand dia tak boleh. Maksudnya takkan dia nak pandang semua orang dia nak betulkan. So dia adalah planning dia, tapi dari segi input tu kurang. Itu saja sebenarnya. Okey. Berdasarkan daripada apa yang coach kongsikan, antara training terus bersama dengan tim ataupun training personal coaching dulu, yang mana satu harus dibuat dahulu? Dibuat dulu. Okey, pendapat saya dan pandangan saya, sebagai saya dah lama dalam 7 tahun dalam grassroots ni, dia kena ada tim dulu. Oh, kena ada tim dulu. Dia kena ada tim dulu. Saya expect macam kena pergi teknik dulu baru pergi tim. Dia kena ada tim dulu. Okey. Dari contoh kita, macam saya dah ajar dari umur 6 tahun 7 tahun. Contoh, kalau dia datang personal coaching umur 7 tahun, bagi saya dia tak boleh. Sebab dia nak ke tim yang sesebuah tim pasukan, kalau dia buat personal rasa susah. Kerana bila dia dah pergi ke pasukan, dia akan tak tahu apa benda dia nak buat ni. Bila dia dah ada tim, contoh macam atau kata tadi, kena buat personal atau tim. Better bagi saya masuk tim dulu. Okey. Bila dia dah suasana rasa ada tim, dia dah jumpa kawan-kawan, oh budak ni terror main, yang ni pun terror main. So macam mana dia nak improve diri dia? So dia datanglah personal coaching. Faham. Itu maksud dia. Okay. Ada pandangan orang lain pergi personal, tapi pandangan saya sebagai dah ada pengalaman, saya syorkan dia ke akademi dulu. Contoh ada banyak akademi kat Lembah Kelang ni. Masuk akademi, rasa dia dah tengok suasana main bola ni macam mana, baru dia pergi ke personal coaching untuk tambah lagi baik dia punya teknik lah. Alright. Jangkaan saya meleset sebab saya ingatkan pergi yang personal coaching ni dapatkan basic dulu baru pergi team. Tapi sebenarnya ikut pendapat coach adalah sebaliknya. Selepas ini kita nak pergi going deeper dengan personal coaching tu. Macam mana? Apa latihannya? Dengar cerita kalau kata kali pertama pergi memang akan dikerjakan sampai muntah. Itu kita tak tahu. Kita akan tanyakan selepas ini dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Bagaimana untuk bermula menjadi pemain bola sepak yang bagus? Team ataupun personal coaching terlebih dahulu? Jawapan kita terima tadi adalah personal coaching terlebih dahulu. Ini apa yang saya faham coach? Betul kan kalau saya silap? Bila kita ambil inisiatif dengan join satu personal coaching, dia akan berkaitan dengan muscle memory. Katalah kita tak ada apa-apa tunjuk ajar, kita terus main dalam satu team. Begitu cara kita sepak yang kita tengok, itulah yang kita buat sampai kita tua. Berbanding kalau kita masuk personal coaching, kita dapat tahu teknik yang sebetulnya, sekaligus akan set kita punya muscle memory yang betul. Okey. Intipati latihan sebenarnya, adakah sama macam training akademi ataupun sedikit berbeza yang lebih fokuskan on basic dan juga teknik? Okey, dari segi personal coaching ni, kita kena tahu yang datang tu siapa, umur dia berapa, level dia macam mana. Kita tak boleh samakan dengan orang lain. Contoh, yang datang tu personal coach, saya datang personal, umur saya 8 tahun. Saya basic pun tak ada. Okey. Yang datang yang kemudian ni, kita nak buat sekali lah. Contoh yang datang umur 12 tahun, yang teknik semua dah ada, cuma dia nak betulkan, maksudnya nak lebih lagi. So kita tak boleh samakan dia punya session training tu. Kerana level dia jauh.
So macam tadi Atul kata basic bola sepak tu patut datang ke personal coach. Contoh umur tu 8 tahun. Kita kena ajar dia ball mastery, kena ajar teknik sepak pakai kaki dalam, outside foot, inside foot. So benda tu yang dia kena belajar waktu kat personal lah. So bila kita nak umur yang dah lebih ni, yang dah ada teknik, dia nak tambah lebih baik, dia punya session latihan tu sangat berbeza. So contoh dia datang ada partner 2 orang, umur 12 tahun yang sangat talent lah. Kat sini kita akan push dia dalam masa saya punya session sejam setengah. Sejam setengah tu memang saya hentam dia. Sejam setengah tu memang saya hentam dia. Training habis-habisan. Maksudnya dia tak ada masa untuk dia macam nak rehat lah. So ada rehat pun 2 minit ke 3 minit. Kat situ kita boleh tengok level player tu. Contoh kita bagi 15 minit untuk warm up. Warm up personal coaching pun lain Yang memang hard sikit lah. Bukan lagi keliling padang. Bukan. Itu zaman kita dulu. Kita zaman. Itu paling training sekarang bola sepak moden yang kita tahu yang kalau kita ada ambil lesen, berlari pun dengan bola lah sekarang. So kita dah tak boleh lari kosong-kosong lah. Patut saya lari dengan bola sepak. Sepak. So benda-benda tu lah yang basic bola sepak moden sekarang. So bila kita kena tengok 15 minit kita demand dia punya training. So kalau dia rasa 15 minit tu dia boleh steady, kita akan ke next drill. So next drill tu first kita buat dribble. Mungkin kita nak betulkan dribble dia. So more to dribble. 15 minit kita push dia untuk dribble. Kita run dia sikit, bagi dia push untuk, sebab kita dengan dia. Bila kita dengan dia, dia dah tak ada masa dia nak pandang kiri kanan. So kita akan fokus. Yang menyebabkan player tu muntah disebabkan kita punya demand lah. Dia dah tak larat, tapi kita push lagi sikit. Cukup sejam setengah tu coach? Saya rasa saya membayangkan sejam setengah tu sekejap je. Lebih sejam setengah dah tak ada nampak muka dah nanti. Dia terus hitam. Sebenarnya biru. Sejam setengah tu pun saya rasa begitu lama sebenarnya. Personal coaching kalau ikutkan dia sejam ke sejam lebih saja. Itu termasuk warm up apa benda? Warm up, session, passing, dribble and ada finishing sikit lah untuk last session tu. Yang last session tu yang diorang sonok sebenarnya. Sebab diorang dah, maksudnya diorang dah kena hentam, so dia ada finishing. Rembat bola, siapa yang tak suka? Faham. So kita cuma tekankan yang dekat sejam tu yang macam mana kita nak push dia. Kat situ saya kebanyakan player yang saya jumpa dari akar umbi lah. Memang bagus bila bermain bola ni. Tapi bila datang ke personal, teknik yang ada tu tak ada langsung. Macam mana dia nak dribble bola cara yang betul. Macam mana dia nak passing bola cara yang betul. Padahal kita tahu player ni orang kenal dia. Terror ni. Budak ni bagus ni. Suruh main dribble 6 orang dia boleh dribble. Tapi bila datang personal saya boleh tengok dia punya kelemahan lah. Dribble 5-6 orang boleh, tapi sebenarnya dribble dia salah. Sebenarnya teknik dia tu tak betul. Sebenarnya teknik dia. Ada cara dia macam mana kita nak dribble. Macam mana cara nak passing bola. Sebab tu kebanyakan budak bila suruh bermain bola menjadi hero Malaysia. Ya, betul. Bila suruh training, satu pun tak tahu. Maksudnya personal coaching ni sangat penting. Kita betulkan teknik dia orang. Agaknya pemain-pemain profesional dekat Malaysia ramai ke yang ada ambil personal coaching ni coach? Macam kita sekarang ni, macam kita lah. Zaman kita tak ada. Mak bapak dulu kita nak main bola pun tak tahu. Betul. Tahu-tahu kita dah main Malaysia dah ni. Betul. Betul. So zaman dulu dengan sekarang sangat beza. Kita tak boleh nak samakan lah. Kita sendiri pun belajar main bola. Tengok abang-abang kita. Betul. Petang-petang nak join. Itu pun nasib baik dapat main lah. Kalau tidak memang tak akan dapat lah. Kalau abang tu boleh bagi main lah. Betul. So zaman sekarang ni saya rasa meluas, sangat-sangat meluas. Ternyata ada akademi yang saya rasa pergi mana-mana penuh dengan akademi. Cuma training tu je lah kita tak tahu macam mana kan. So bagi saya player-player yang dah level ni, yang dah star ni, untuk ada personal tu kurang sikit. Disebabkan gaji lah. Macam kita sedia tahu. Memang dia nak improvekan diri dia. Ni kita cerita ni kita nak improvekan diri dia.
kita hantar personal. Bila kita dah sampai ke tahap satu level yang tinggi, kita tak dibayar. Kita rasa macam down. Setuju tak kau pandangan saya macam tu? Mesti lah. Kan? Sebab kita dah jalankan kita dah buat personal, kita sampai ke satu peringkat yang tinggi. Bila kita dah main, kita tak dibayar. Itu sangat bahaya tu. Soal bayaran ni, saya ada terfikir satu soalan. Selepas ni kita akan ajukan. Terus mendengarkan Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Alang-alang coach dah menyebut tentang soal bayaran. Saya terfikir satu soalan. Situasinya tadi, bila seorang player bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ataupun improve diri dia, hire seorang personal coach, kemudian bila terpilih ke dalam satu-satu pasukan, dekat pasukan tu gaji tidak dibayar. Macam mana dia nak bayar personal coach yang dia hire ni tadi ni? Tapi itu soal personal coach. Saya nak tanya coach berkenaan dengan satu isu yang pernah diperbualkan, juga berkenaan dengan grassroots, berkaitan dengan akademi bola sepak. Grassroots ataupun akademi-akademi bola sepak yang tumbuh bagai cendawan di luar sana tu. Betul. Statement tentang akademi bola sepak ni semata-mata buat duit. Pendapat coach? Okey, pandangan saya sebagai technical director untuk akademi saya sendirilah. Okey, bagi saya, siapa yang kata membuat akademi ni membuat duit, bagi saya adalah tipu lah. Kerana bukan akademi tak ada untung pun sebenarnya. Kita cerita sini Okey, kita ada yuran untuk kita masuk akademi. Macam akademi saya 120 untuk monthly lah. Kita ambil rate daripada 50 orang. 50 orang yang 120 tu bukannya semua bayar. Ada culas juga? Ada. Benda semua ada kat dalam akademi ni. So bila kita mengajar, takkan kita nak pergi minta lah. Nama pun ilmu kan. Kita baru bagi je. Tapi sebagai parent, tak kesian ke kat coach tu? Kan dia dah ajar, dia dah ambil masa turun. Tapi tak dibayar dari segi monthly tu. Bagi saya sedih lah. Sebab kita sebagai parent ni kena tengoklah, kesian kat coach-coach yang hadir. Sebab coach pun ada masa dia sebenarnya. Dia datang bagi ilmu tu sebagai sagu hati maksudnya bayarlah. So kita kata tadi pasal pembayaran lah. Rate dekat akademi kita ambil 100. Contoh lah. 100 untuk sebulan. Kita ada 50 player. So 100 kita ambil 50 player dalam berapa? 150 player 5,000. Okey, 5,000 sebulan lah. Kita nak bayar sewa padang. Kita nak bayar coaches. Kita nak bayar kita punya equipment yang ada. Macam JC, bola, semua benda-benda yang makan minum include ke coach? Makan minum tak ada. Tak pernah tak dibuat orang. mana tahu. Tapi bagi saya buka akademi ni tak ada untung mana lah sebenarnya. Tapi dari segi membantu tu ada. So bila adanya akademi, untuk lagi tambah lagi, datanglah personal coaching untuk lebih baik. So bila personal coach dia ada akademi, dia ada personal coaching, bagi saya dia akan lebih baik belajar lebih cepat pandai . So coach menolak kenyataan tentang akademi, asal nama akademi bola je buat duit. Saya menolak sebenarnya. Saya tak cakap banyak untung pun sebenarnya. Tengoklah kelab yang steady ke pun, bagi saya ada masalah dia. Tapi macam coach cakap, hal-hal yang tidak dapat dielakkan, overcost, ataupun ada yang culas bayar yuran, tapi akademi itu tetap diteruskan je. Okey, ini terjadi kat diri saya sendirilah. Kerana saya pernah handle akademi tu sendiri. Saya menjadi owner akademi. Saya menghandle coaches yang saya nak bayar. Jadual training, parent punya masalah, semua saya pernah alami. So benda-benda ni saya hanya cukup untuk bayar gaji coaches saja. Untuk kita kata nak beli lebih kereta Ferrari tu tak ada lah. Menipu lah. Bukan buat untung lah. Memang tak ada untung pun sebenarnya. Tapi sebab sebelum dia nak buka akademi, pastikan dia seorang yang ada duit. Gaji dia tak tahu nak buat apa.
Mungkin Atau at least ada sponsor? ada At least? sponsor, mungkin dia punya keliling tu banyak, Okay. dia akan boleh buka akademi. Kerana saya ada pernah berurusan juga, sebab bila jadi technical director ni saya hanya menguruskan coaches saja. Session plan coaches, Okay. gaji coaches. Dari segi parent punya masalah saya tak pernah ambil tahu lah. Okay. Sebab ada owner yang sepatutnya. Tapi kita pernah mengalami benda tu. Okay. Kita tahu sebenarnya benda tu kurang. Tapi kita tahu dia tu berduit dan ada simbol-simbol mungkin banyak kat mana ke. Kita tak pernah lah tanya. Sebab tu akademi tu still boleh jalan. Oh, okay. Masuk akademi, tak bayar. Dah jadi player kelab, tak bayar. Jadi apa Malaysia ni? Marah. Okay. Daripada segi apa yang coach cakap, sudah pastinya berhadapan dengan pelbagai masalah, pelbagai pengalaman, dan ini yang kita nak tanyakan selepas ini. Mungkin daripada pengalaman-pengalaman yang pernah coach lalui boleh dijadikan sebagai panduan atau pengajaran untuk kita semua yang mendengarkan dan menyaksikan Rakan Muda Presents My Sukan Corner episod kali ini. Stay tune, sambung sekejap lagi. Pelbagai dugaan sudah pastinya ada bila handle satu-satu akademi ataupun senang cerita bila mengendalikan satu gerombolan, sekumpulan manusia ni. Dia memang akan menghadapi pelbagai cerita lah. Kita tak cakap pasal tentang pengalaman, kita cakap pasal cerita. Macam-macam cerita ada. Coach, terlibat dengan akademi, buat personal coaching, selain daripada melihat ramai pemain-pemain muntah bila kita try reach diorang over diorang punya limit. Yes. Apa lagi cerita-cerita yang menarik, coach? Mungkin pengalaman yang coach boleh kongsikan. Mungkin ada anak didik yang coach pernah handle daripada dia kayu sampai dia jadi professional player. Mungkin coach boleh kongsikan. Okey, yang ni lah segmen yang paling menarik sebenarnya. Yang saya nak ceritakan. Itu barang dia. Okey. Okay, saya minum air dulu. Okey, minum dulu. Sila. Saya sebagai pengalaman lah sebagai coaches, saya menyeru semua coaches yang ada, sila beri peluang kepada player-player yang tersidai ni lah. Okay. Maksudnya bila kita ada satu tim pasukan, bila kita tahu pasukan tu kuat, okay, dah masuk dalam satu pasukan, tapi dia utamakan player yang tu saja. Okay. Player reserve ni dia tak bagi main lah. Tak ada rotation. Tak ada rotation. So akar umbi sebenarnya let them play. Tolong bagi dia main. Bagi dia peluang main. Okay. Tak kisahlah contoh game tu 15 minit. Okay. 8 minit kita salin, 8 minit bagi dia main. Okay. So at least dia ambil ilmu, dia tahu situasi tu. So benda ni jadi kat pengalaman saya lah. Okay. Salah satu tim yang rasa bila kita bawa satu tim sampai satu peringkat yang grouping, dia main. Main. Sampai ke peringkat semi-final ke final, player ni mesti kena sidai. Pada player ni yang berjuang waktu grouping. Okay. Kita tahu level dia. Memang kita tahu level dia kurang daripada yang ada. Tapi pernah tak kita tanya dekat diri dia, berilah dia peluang. Kerana dia akan tunjuk sesuatu yang lebih baik. Tapi disebabkan tak diberi peluang, maka dia pun duduk termenung tengok kawan-kawan dia. So benda ni lah jadi. Grouping dia akan main. Mungkin dah leading 6-0. Baru dia dapat masuk. Kalau tak leading, memang takkan dapat main lah. Grouping, kita lawan ke peringkat semi-final. Semi-final ni, memang dia dah fokus kat tim dia je lah. So untuk rotation player ni, memang saya berani jamin takkan ada lah. Pernah tak ada satu ketika tu, kita tanya kat budak tu, awak boleh main tak? Dia punya semangat sebab nak ke semi-final tu, macam kita orang besar, bila kita dah peringkat ke tinggi tu, maksudnya dah main semi-final yang orang tengok ni, mesti kita nak show something. Tapi disebabkan tak diberi peluang, maka dia tersidai lah kat situ. Ini masalah apa, coach? Masalah mentaliti jurulatih sesuai pasukan tu ke atau macam mana? Sebab saya try bagi satu pandangan kontra. Mungkin pada pihak pengurusan dan juga pihak coach ketika tu, jurulatih mana-mana pasukan ni, dia memikirkan kita dah ke semi-final, kita harus fight for final dan win the cup. So kita takkan nak, ini bukan masa untuk bagi peluang. Inilah cerita dia sekarang. Ini cerita dia sekarang ni. Itu yang dia namanya grassroots. Kalau awak nak tahu, grassroots adalah pembangunan. Pembangunan untuk budak-budak ni lebih baik. Sebenarnya
tim ni mengejar kemenangan, bukan pembangunan. Bila dia mengejar kemenangan, dia akan pakai player-player yang ada untuk dia menang. Simple. Dia menang, dia ambil piala, wah-wah dia balik. Bagi saya nothing pun sebenarnya. Sebenarnya beri peluang. Player ni harus diberi peluang untuk bermain. Kita tahu level dia tak sampai. Kalau tahu level tak sampai, kenapa bawa? Betul. Tapi tak diberi peluang. Contohlah game final. Kita tahu tim yang nak lawan ni pun kuat. Kita pun rasa kita pun nak main. Tapi yang rasa kita tak sampai level nak main final tu, tak pernah diberi peluang sebenarnya. Please, pembangunan bola sepak ni sangat penting untuk budak-budak. So bagi dia peluang. Memang kita tahu dia level tak sama dengan player yang terror atau level yang tinggi sikit. Tapi sebagai coaches, kita tahu macam mana nak letak player tu kat belah mana. Tapi kalau kita letakkan player muda, risiko. Kalau kita kalah, report team kita jatuh, coach. Macam mana? Maksud saya, itu namanya pembangunan. Bila kita dah ke peringkat yang lebih tinggi, contoh kita ada sistem lah. Buatlah tim elite satu. Tim pembangunan satu. So, bila sibuk sangat nak mengejar kemenangan ni, saya marah kan disebab sibuk sangat mengejar kemenangan ni. Bila sibuk kejar kemenangan, awak buat tim elite tu main 7 side ke atau 9 side, hantar 9 orang, tak payah reserve. Sibuk menang kan? Go ahead. Pergi 9 orang tu. Perah yang 9 orang ni. Perah, nak menang kan? Power kan? Go ahead. So, kalau dia punya KPI nak menang, sepatutnya dia buat macam tu. Tak perlu sidai player-player yang kat luar ni. Balik tanya, macam mana main? Main 2 minit, 1 minit. Belajar lama. Belajar apa? Passing pun tak sempat. Sebab apa benda-benda ni terjadi? Sebab dia orang ni tak kena kat anak sendiri sebenarnya. Cuba yang kena kat anak sendiri, hantar jauh-jauh. Kita punya perjalanan, habiskan masa kita. Masa untuk kita dengan family. Hari ni anak ada bola, nak kena hantar. Jom, ayah hantar kau pergi main bola. Tengok anak bila kau nak masuk. Bila kau nak masuk. Ayah ni ada meeting juta-juta ni. Kan, meeting juta tapi ayah nak tengok kau main bola. So, kena sidai. Tak dapat main. Balik mengadu. Pada tim champion. Kita tahu tim tu champion. Dia pun balik bawa medal. Dia pun balik medal. So, apa yang dia belajar? Satu benda lah, tak pernah diberi peluang. Itu yang terjadilah, yang buatkan bila orang pandang Coach Apple, korang jangan risau. Tim ni mesti dapat mainnya. Saya punya orang kata apa, yang saya simpankan dari dulu, saya belajar daripada coaches. Saya bukan pandai sangat pun, tapi saya belajar daripada coaches-coaches yang ada, yang banyak tolong saya dulu. Let them play. Bagi dia main. Kau terror lah macam mana pun. Mesti sama-sama main. Hantar kat tournament mana, tournament tu main 20 minit. 10 minit tim ni, 10 minit tim ni. Go ahead, main. Menang kalah, belakang cerita. Tak apa, at least awak belajar. Waktu dengar game, kita betulkan player-player kita. Dia ni tak pandai first touch ni. Jom kita pergi training. Satu tim kita training, kita belajar buat first touch. Macam mana nak passing. Semualah kita buat. So benda-benda tu lah yang coaches patut ambil, take note. Bukan kita sibuk kejar kemenangan. Betul, kita tahu kemenangan, ambil piala, wah-wah. Balik habis je. Minggu depan ada lagi. Tournament lagi. Betul. So sebab tu kadang-kadang satu tim tu just for the sake of satu-satu masa je. Dia tidak bertahan berterusan sebab yang nak continue tu tak dapat peluang. Jadilah seperti macam mana bila saya diberikan peluang, mesti saya akan skor. Itu contoh betul, dia. Betul. Rakan Muda Presents Masukan Corner akan ke penghujungnya selepas ini. Stay tune, kita jumpa kejap lagi. Rakan Muda Presents Masukan Corner. Pelbagai cerita, pelbagai isi, pelbagai pengalaman yang sudah pun Coach Apple kongsikan sepanjang sesi ini. Last but not least, Coach, ke mana nak dibawa PCA 21? Dan seberapa lama Coach rasakan usaha ini dapat menyedarkan banyak pihak tentang betapa pentingnya memberi peluang dan latihan-latihan asas teknik bola sepak berbanding hanya datang, join satu tim dan main bola? Hala 7 personal coaching PCA 21. Bagi saya
apa yang saya usahakan selama ini, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay. Kerana saya berjuang untuk benda ni begitu lama sebenarnya. Tapi hasilnya Alhamdulillah, kerana sekarang hampir 200 lebih yang telah join saya punya personal, dari segi dari rumah yang jauh-jauh lah, seluruh Lembah Kelang lah. Okay. Maksud saya dari area Ampang Okay. dan Shah Alam dan semua yang saya tahu personal coaching saya ni ramai dikenali lah. Alhamdulillah. Okay. So bagi saya untuk in future, saya akan teruskan lagi, kerana macam saya cerita tadi, personal coaching ini sangat penting. Dari awak umur 6 tahun sampailah awak berjaya nanti, peringkat negeri ke, sekolah sukan ke, ambillah personal coaching ni, sangat penting. Bukan di PCA saja, di mana-mana. Tak kisahlah, janji awak ambil personal coaching. Itu sangat penting. Tapi apa yang saya perjuangkan selama ni, saya pun ucap terima kasih coach-coach saya yang selama ni bantu saya ke sampai satu peringkat yang macam atau sini tahu, oh Coach Epul orang ada kenal, oh dia buat personal. So dia akan datang. So in future-nya saya akan berterus lah. So siapa yang nakkan personal coaching, sila hadir ke PCA 21. Okay, boleh follow Instagram apa Coach? Instagram PCA 21. PCA 21. Okay. So kepada mereka yang mungkin dah merasakan main bola itu adalah darah daging dia, tetapi nak mempertajamkan lagi skill dan asas-asas bola sepak supaya berada di landasan yang betul dan boleh set muscle memory yang tepat untuk menjadi pemain yang baik. Coach, terima kasih banyak-banyak Sama-sama. atas sesi ini. Kita jumpa di Padang. InsyaAllah. Good luck untuk PCA 21. Good luck untuk Karabat FC. Terima kasih. Dan good luck untuk semua yang coach usahakan. Alhamdulillah. Apa yang paling penting, saya suka yang kata-kata coach tadi yang boleh kita jadikan quote of the day untuk episod kali ini. Sesiapa pun yang berbakat harus diberikan peluang. Tanpa peluang, kita tak tahu sejauh mana ataupun selebar mana ruang yang mereka miliki. Thank you Coach. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Dan kepada anda semua, jangan lupa episod terbaru Rakan Muda Presents My Sukan Corner akan datang. Kita bersama siapa? Stay tune di Rakita dan juga di 107.9. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.